Aku nak atuk buat apa So, lepas SPM, ramai buat keputusan yang salah sebab ikut kawan nak sambung diploma A ke, di college B ke atau course yang tengah trending sekarang ni. Tapi soalan yang penting bukan tentang kawan, tapi soalannya, aku ni sebenarnya kekuatan kat mana? So, langkah yang paling senang nak pilih hala tuju ialah korang kena kenal apa yang korang buat dengan mudah. Korang pandai bercakap ke? Pandai buat analisa ke? Pandai design ke? Pandai susun plan ke? Buat benda yang rasa senang orang lain mungkin rasa susah. Itu mungkin satu trust core korang. Kedua, korang tengok apa yang korang buat yang macam excited tau. Sampai korang lupa masa. Contohnya ada setengah orang suka melukis, edit video, buat bisnes, kira benda yang teknikal, ajar orang. Kalau kau hilang rasa penat masa buat tu, itu mungkin satu potensi yang korang ada. So, yang ketiga, dengar apa yang orang selalu minta tolong dari korang. Kawan suruh korang buat apa? Kecil gaduh ke? Okey. Ataupun check kerja orang ke? Okey, formula yang ringkas sebelum sambung study ialah apa yang korang cepat faham, apa yang korang buat tanpa stres dan apa yang buat korang sampai lupa masa. Akhir sekali, kalau korang masih blur, tak apa, it's normal. Kadang-kadang kita perlukan laporan yang boleh decode diri korang sendiri dengan jelas. Aku ada buat Potential X, laporan potensi diri yang boleh bagi tahu kekuatan sebenar korang, bidang sambung belajar yang sesuai dan jalan kerjaya yang ngam dengan cara otak korang berfungsi. Okey, cuba klik link bio untuk dapatkan laporan Potential X.